Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Natasha dengan nombor meju 304. Ini saya akan berkongsikan tentang fasiliti dan tempatan yang ada di Inasis saya TTM. Sebelum itu saya akan berkongsi terlebih dahulu apakah maksud OKU dan juga apakah yang dikatakan dengan perkhidmatan atau fasiliti yang disediakan. Okey, baik. OKU ini menunjukkan kepada individu yang mempunyai keterbatasan jangka panjang sama ada dari segi fizikal, mental, intelektual ataupun behavior yang menjejaskan fungsi harian terutamanya apabila ia berhadapan dengan halangan-halangan persekitaran dan sikap masyarakat. Konsep OKU ini juga menekankan kesamaan hak, penyertaan inklusif dan juga maruah manusia bukan saja kekurangan seorang individu. Baiklah, masuk kepada konsep fasiliti atau perkhidmatan OKU orang ulang ya, di mana fasiliti perkhidmatan OKU ini merupakan satu kemudahan fizikal dan sokongan sosial yang disediakan bagi memastikan akses keselamatan dan keseriusan OKU dalam kehidupan seharian dapat dipenuhi, di mana ia juga bertujuan dalam mengurangkan halangan, menyokong kebudayaan berdikari serta kebudayaan OKU menyertai masyarakat secara setara tanpa adanya diskriminasi ataupun stigma. Baiklah, itu sahaja antara konsep dan berkaitan dengan fasiliti fizikal. Baiklah, seterusnya saya akan mengkongsikan beberapa fasiliti ataupun perkhidmatan yang ada. Okey, baiklah, seperti yang anda lihat, pertama perkhidmatan atau fasiliti yang ada adalah bilik OKU. Bilik OKU ni dia ada 3 lampu, iaitu lampu hijau, merah dan juga kuning. Okey, lampu ni merupakan satu lampu isyarat di mana ia digunakan untuk kepada mereka OKU yang ada masalah OKU pendengaran. Contohnya, lampu hijau atau merah ni dia berfungsi sebagai petunjuk visual bagi memaklumkan status penggunaan bilik tersebut sama ada seperti boleh masuk, sedang digunakan ataupun situasi kecemasan. Fasiliti ini amatlah penting untuk OKU yang saya cakap, iaitu pendengaran, kerana mereka tidak dapat bergantung kepada isyarat bunyi seperti lonceng ataupun pengumuman suara ataupun kalau ada lonceng kebakaran. Selain itu, ia juga turut membantu pengguna lain memahami bagaimana keadaan bilik dengan lebih cepat dan boleh membantu dengan serta-merta. Kegunaan bilik ini menggerakkan komunikasi visual yang efektif serta keselamatan bagi pengguna. Itu adalah fungsi kepada bilik yang ada warna tembol lampu isyarat. Dan seterusnya kita akan beralih pula kepada laluan berpandu, iaitu dikenali sebagai tactile fabric. Laluan berpandu ni dia berwarna kuning dan dia berstruktur direka khas untuk membantu OKU penglihatan, iaitu mengenal pasti arah pergerakan melalui sentuhan tapak kaki ataupun tongkat putih yang mereka gunakan. Corak pandu laluan ni dia lurus di mana ia memberi panduan arah, manakala corak bertitik pula ia berfungsi sebagai syarat pintu masuk. Perubahan asas atau halangan. Kemudahan ini memberikan OKU penglihatan bergerak dengan lebih berdikari, selamat dan teratur tanpa adanya bantuan orang lain. Hal ini juga mengurangkan risiko tersesat ataupun terlanggar objek ataupun terjatuh. Ini adalah sangat berguna kepada mereka yang mempunyai OKU dalam penglihatan. Baiklah, yang seterusnya adalah penghadang ketika memasuki bangunan. Seperti yang anda lihat video saya kongsikan, di mana terdapat 2 penghadang di setiap laluan, di mana ia ada penghadang tangan yang dipasang di kiri dan kanan, di mana ia berfungsi sebagai sokongan fizikal kepada bukan sahaja kepada OKU namun ia berguna kepada warga emas, ibu mengandung dan individu yang mengalami kesukaran dalam pergerakan, di mana ia juga membantu pengguna mengekalkan keseimbangan ketika berjalan, menaiki ataupun menuruni laluan yang agak licin, serta ia mengurangkan risiko seseorang itu tergelincir ataupun terjatuh. Fasiliti ini adalah sangat penting dalam meningkatkan tahap keselamatan dan keyakinan pengguna ketika bergerak. Itu adalah salah satu kepentingannya. Dan seterusnya, yang terakhir adalah tempat letak kenderaan, parking yang mempunyai tempat biru, di mana terdapat setiap benda ni, fasiliti ni adalah sangat penting dan selalu diutamakan di setiap parking, di mana ia ditandakan dengan warna biru dan simbol OKU, disediakan berhampiran pintu masuk bangunan bagi memudahkan OKU fizikal dan pengguna kursi roda. Peta ini biasanya lebih luas untuk memperbolehkan proses turun naik kenderaan dan penggunaan alat bantu penggerakan seperti kursi roda dan dilakukan dengan selamat dan selesai. Ini adalah satu fasiliti yang sangat penting dan selalu dia akan ada di setiap mall ataupun di setiap tempat parking, di mana hal ini akan memastikan akses yang mudah, cepat dan selamat kepada ke bangunan tanpa halangan jarak atau fizikal kepada mereka yang sangat memerlukan. Dan ini juga akan memudahkan kepada keluarga-keluarga yang mempunyai ahli keluarga yang OKU, dan ini akan membantu mereka mempercepatkan urusan harian tanpa menjejaskan urusan yang lain. Baik, itu sahaja antara fasiliti yang ada di Inasis saya, namun banyak lagi, saya cuma kongsikan 3 sahaja. Baiklah, secara keseluruhannya penyediaan fasiliti mesra OKU seperti yang saya kongsikan sebentar tadi, iaitu lampu isyarat visual, laluan berpandu, handrail dan tempat letak kenderaan OKU dan banyak lagi, merupakan satu elemen yang sangat penting dalam mewujudkan persekitaran yang selamat, mudah diakses dan juga inklusif. Kemudian ini bukan saja membantu golongan orang kurang upaya ini bergerak dan juga berkomunikasi dengan lebih berdikari, malahan ia juga membantu dalam mengurangkan kemalangan serta meningkatkan lagi kualiti kehidupan mereka.
Oleh itu, penyediaan fasiliti OKU ini dapat mencerminkan bagaimana keprihatinan masyarakat dalam menjamin kesaksamaan hak dan juga penyertaan penuh golongan OKU dalam kehidupan seharian. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.